Universiti Utara Malaysia menerima kunjungan hormat delegasi dari Kementerian Pengajian Tinggi, Sains, Penyelidikan dan Inovatif Thailand dalam satu lawatan rasmi pada 17 Mac 2025. Delegasi yang diketuai oleh Dr. Pechdau Tohmina, Penasihat Menteri Pengajian Tinggi Thailand, hadir bagi membincangkan peluang kerjasama strategik bersama UUM. Majlis yang berlangsung di EDC UUM ini membuka ruang kepada pelbagai bentuk kerjasama antara kedua-dua institusi, termasuk dalam bidang akademik dan latihan bahasa. Antara inisiatif yang dibincangkan adalah penawaran kursus persediaan ujian kompetensi bahasa Inggeris kepada pelajar Thailand sebagai usaha meningkatkan kebolehpasaran graduan di peringkat antarabangsa. Dengan jalinan kerjasama ini, UUM terus komited dalam memperkukuh hubungan pendidikan serantau serta memperluas jaringan akademik antara Malaysia dan Thailand.